Dalam masa terdekat dunia, kucing yang paling takut air pun dah bertukar jadi piranha. Kemudian, bagi membolehkan manusia menyesuaikan diri dengan cuaca hujan lebat yang teruk, selepas bertahun-tahun penyelidikan, saintis seekor sotong laut dalam akhirnya ditemui mempunyai keupayaan antivirus yang sangat kuat. Jadi mereka mengekstrak gen sotong, digabungkan dengan gen tardegradir. Satu jenis baru vaksin khusus telah dibangunkan. Selesaikan sahaja suntikan, manusia boleh hidup di alam air dengan ketenangan jiwa. Tetapi satu-satunya kelemahan, maksudnya sesumut sotong akan tumbuh di dagu. Menonton orang barat bertukar menjadi raksasa sotong. Walaupun orang Thai sangat takut, tetapi semua orang sedang mati. Siapa peduli jika ia berubah menjadi sotong? Jadi orang Thai mendapat vaksin satu demi satu, berubah menjadi raksasa sotong yang menakutkan. Dia kelihatan hodoh, tetapi sedikit hodoh. Tetapi pelbagai penyakit yang dibawa oleh hujan telah dikawal dengan berkesan dengan bantuan vaksin. Tepat ketika semua orang bertepuk tangan untuk meraihkannya, cahaya keemasan tiba-tiba menembusi awan gelap, menyingkap matahari yang telah lama hilang. Orang ramai berpusu-pusu ke jalan raya, berjemur di bawah sinar matahari yang hangat. Tetapi saya tidak menunggu mereka gembira selama 2 saat. Suhu matahari tiba-tiba naik mendadak. Apabila air di atas tanah cepat menyejat, sekarang semua dah jadi sotong bakar.